Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, tachiahau, wanakam kepada semua penonton podcast, videocast Nadi Penang. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran ke udara kembali dalam kita punya videocast kita membawakan isu-isu yang menarik terus dari sumber. Hari ini kita ada tajuk yang sangat menarik lah, insyaAllah. Bersama saya IR Rafai, host, dan juga host Saya Jam Sari Samad, JSSP. bersama dengan kita punya tetamu yang kita ala-alukan hari ini, Fadil YB Ustaz Muhammad Isnin Ya, ahli jawatan kuasa kerja atas jemputan PAS Pusat yang juga merangkap pengarah PAS Relief, ahli Dewan Undangan Negeri Penaga Pulau Pinang. Pulau Pinang. Selamat datang Ustaz. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah, sihat seadanya. Alhamdulillah. Terus istiqamah berjuang. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita nak bawa tajuk yang besar lah, yang sedang berlaku di sekeliling kita hari ini, yang memberi kesan yang sangat besar kepada kita. Isu global sekarang ni, isu Iran, isu international dan Amerika, international. Okey. Sebab persesuaian kan, orang kenali Ustaz sebagai pengarah PAS Relief ni. Betul. PAS Relief ni banyak terlibat dengan kebajikan antarabangsa kan, misi-misi kemanusiaan. Pasal orang tak tahu ni PAS Relief ni. Ya. Kan, fungsi dia macam mana kan. Jadi Ustaz sebagai pengarah. Ada yang beranggapan PAS Relief NGO. Padahal PAS Relief entiti bawah PAS. Maknanya Satu-satunya di mana PAS ni Relief lah. sampai, PAS PAS sampai lalu untuk bantuan kemanusiaan. Untuk Maksudnya kemanusiaan satu-satunya parti dan politik dalam Malaysia kan. Satu-satunya parti politik dalam Malaysia yang ada ni PAS Relief ni kan, misi kemanusiaan Betul. untuk membantu masyarakat antarabangsa, bukan saja dalam Malaysia sampai antarabangsa. PAS jaga. Hebatnya PAS ni. Okay, Ustaz, kita terus tanya pasal Iran ni. Oh, isu Iran. Cerita sikit pasal geopolitik Iran. Ingat Geografi isu ke apa? Palestin. Okey. Memang isu Iran ni hari ni memang panas. Dan memberi kesan kepada kita semua lah. Dunia terkesan kerana kita tahu Selat Hormuz yang ada kaitan dengan serangan US ke atas Iran. Dan Iran ni sangat menarik. Sangat menarik. Saya masa belajar dulu pun, bila saya ambil tarikh Islam ni, sejarah Islam, memang kita melihat di sana ada keistimewaan bangsa Parsi ni. Sebenarnya Iran tu sebahagian daripada wilayah Parsi yang luas ataupun negara Parsi. Baru ditukarkan kepada Iran. Parsi itu merangkumi Iran, Afghanistan dan mungkin sebahagian daripada Tajikistan. Ini adalah wilayah Parsi. dulunya adalah wilayah Parsi. Afghanistan pun termasuk. Ya, dan Parsi Afghanistan majoriti berbahasa Parsi. Sama Pakistan pun sebahagian? sebagaimana Iran dan juga Tajikistan. Pakistan mungkin sebelah atas, kan, sebelah atas yang ada sebahagian Depa bahasa rasmi dah mana? Bahasa Parsi tu lah. bahasa Parsi. Oh. Dan saya boleh sikit-sikit bahasa Parsi ni. Parsi, ya. Apa khabar tu kalau bahasa Parsi? How are you? Bukan Hawaii. Khabasti. 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 Itu bahasa Parsi. Dia berbeza sikit dengan bahasa Urdu. Kahalhi. Berbeza. Khabasti. Baik, saya nak pergi keistimewaan. Kalau kita tengok di zaman Rasulullah SAW pun, Sallallahu di sana ada alaihi wasallam. sahabat Rasulullah yang disebut dan sememangnya dikenali dengan Salman Al-Farisi. Kecerdikan, kepintaran, bahkan Allah Ta'ala bagi keistimewaan tu. Yang kita melihat ketika mana nak berlakunya perang tahun yang kelima Hijrah. Perang ni sememangnya disebut oleh kita semua mengingati Ahzab. Bila kita sambut Aidilfitri, kita sambut Aidil Adha, takbir raya kan, akan diulang-ulang wahazamal ahzab, wahada Allah hancurkan Ahzab dengan keesaan Allah, dengan kekuasaan. Jadi masa sampainya berita kepada Rasulullah SAW bahawa di sana ada pakatan musuh, dia akan mengepung, dia akan menyerang Madinah. Maka Nabi panggil para sahabat untuk berbincang, untuk mengambil apa dia kata sepakat macam mana kita nak berhadapan dengan musuh yang ramai ni. Dia tahun ke berapa Hijrah? Tahun yang kelima Hijrah. Tahun kelima Berlaku Hijrah. dalam bulan Syawal. Bulan Syawal. Dan kita pun masih berada Dalam bulan Syawal. di penghujung Syawal. Syawal. 1447 Hijrah. Ini berlaku tahun yang kelima Hijrah. Bila panggil sahabat berbincang, para sahabat memberi pandangan-pandangan. Tapi di sana satu pandangan menarik. Yang pandangan ini diterima oleh Rasulullah SAW. Iaitulah pandangan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Daripada Parsi. Gelaran dia Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi yang dia mengatakan bahawa kami kan bangsa Parsi ni kalau kami berperang dan kalau musuh nak menyerang masuk
ke Madinah, ke kota, maka kami akan buat parit sebagai benteng. Maka itulah yang disebut perang Ahzab ni juga disebut dengan perang Khandaq. Nabi dan para sahabat buat parit, bukan jalan-jalan parit sehingga kuda pun nak lompat kan. Bukannya parit kecil kan, parit Jadi besar. inilah kepintaran keistimewaan bangsa Parsi. Dan kalau kita kembali balik kepada senario hari ini, perang antara Amerika, Israel ke atas Iran, dan Iran sebenarnya sangat hebat dan dia mempunyai pengalaman perang. Dulu pernah berperang kita masa kita kecil Iran Iraq. Perang Irak 7 tahun. Pengalaman perang itu sudah ada. Tahun bila? Awal 80-an. 80-an. Mungkin 82 ke 80 akhir awal 80-an. Saya pun masih kecil gitu. Dan akhirnya berlaku gencatan senjata setelah 7 tahun berperang. Dan ketika itu Amerika support Iraq membekalkan senjata-senjata Saddam Hussein. Saddam Hussein. Dan akhirnya Saddam Hussein itu pun dimusnahkan, dihancurkan. Berkucak-kacir negara Iraq. So saya nak pergi pada Iran ni. Dengan pengalaman perang dan dia mengambil apa yang berlaku dengan kemasukan Amerika ke Afghanistan, meletakkan proksi dia, Presiden Afghanistan Hamid Karzai, tengok apa yang berlaku di Iraq kan, campur tangan Amerika di Syria, di Yaman dan di banyak negara, utama sekali di Timur Tengah. Jadi Iran ni dia melihat, dan apatah lagi apabila Iran ni dia sememangnya daripada awal revolusi Islam Iran sehingga terbentuknya Republik Islam Iran tu, memang polisi luar negara dia adalah membebaskan Palestin, membebaskan Masjid Al-Aqsa. Sebab tu dia walaupun Syiah, tapi ketika mana Hamas berdepan dengan Israel, dia support, dia bantu, dia tolong atas nama negara Iran kan, atas nama negara, bukan atas nama rakyat ataupun NGO macam kita. Tapi ini negara. Sebab tu Amerika sangat bimbang dan melihat kan, kalau Iran ni ada kekuatan bahaya bagi negara haram Israel. Bahaya pada Israel. Amerika ni dia akan hancurkan kekuatan-kekuatan yang ada di Timur Tengah yang boleh menyaingi kekuatan Israel. Maka Iran ni dia belajar kan? Dia melihat apa yang berlaku di Iraq, di negara-negara lain semua tu, dan dia tahu suatu hari dia juga akan diperangi, akan diserang oleh US, Israel. Sebab tu dia bersedia. Dan inilah yang tidak dijangka oleh Amerika. Ekonomi dia mampu membelasah Iraq kan, Libya, dia membelasah dia support ke mana Israel serang Palestin, khususnya di Gaza, tempoh hari habis semua musnah kan. Iran juga bantu dan Iran juga diserang kan. Dan apabila dia betul-betul menyerang Iran dan Iran buat serangan balas, ini yang berlaku sampai ke hari ini, yang kita melihat kegagalan dan kekalahan Amerika Syarikat. Dia mungkin kita dia tak expect, kita tak boleh jangka, boleh sampai tahap tu. Kita tak jangka. Hebat. Amerika pun tidak menjangkakan. Presiden Amerika Donald Trump pun tidak menjangkakan. Dia rasa mungkin dalam tempoh seminggu kan boleh lumpuh Iran, apatah lagi dia cuba untuk membangkitkan kemarahan rakyat, rakyat bangkit memberontak lawan kerajaan Iran ni, tapi tidak berlaku. Bahkan rakyat support sepenuhnya, tidak berlaku. Inilah kehebatan Iran, dan kita yakin, saya cukup yakin isu ni akan berpanjangan. Dan sebenarnya kita mesti support Iran. Bukan atas dia tu sebagai Syiah, tapi oleh kerana dia berdepan dengan musuh kita. Kan? Dajjal yang paling besar. Kan? Sebelum munculnya Dajjal zaman kan, ini Dajjal Amerika dan juga Israel yang menakluki, yang menjajah, merampas bumi umat Islam, bumi Palestin. Jadi kita melihat negara-negara Arab khususnya semua telah pun berada di bawah cengkaman Amerika. Dia bina pengkalan dia yang menguasai. Semua tunduk dengan Habis mereka. Semua tunduk. Jadi Pak Yik mana-mana yang bangkit lawan, dia akan lumpuhkan. Iraq kan, termasuk negara Arab yang lain, Libya dan seumpamanya. Jadi yang tinggal adalah Iran. Maka kalaulah umat Islam dalam isu ni masih lagi melihat hanya berkait dengan isu Sunni Syiah, kita bimbang kalau jatuhnya ataupun tewas kalahnya Iran, dia akan mendekatkan ataupun menghampirkan impian dan hasrat orang-orang Yahudi untuk membina sebuah negara. Okey, sebelum itu, sebuah negara Israel Raya. Okey, lagi tajuk besar tu. Okey, besar Israel Raya kan. Sebelum tu nak tanya Ustaz pasal ni. Orang Iran ni, orang Parsi,
ada tokoh-tokoh guru-guru kita yang di sana. Ya, memang contoh kalau kita lihat imam. kebanyakannya bangsa Parsi ni Ha. setelah mereka menerima Islam, walaupun kita tahu di awal dakwah Rasulullah SAW fokus pada bangsa Arab, tapi Islam ni bukan hanya untuk bangsa Arab, Bangsa Arab, kan, ya. kafatan linnas, kan, untuk manusia sejagat, semua kaum bangsa, kan. Dan apabila mereka menerima Islam, kita melihat ramai tokoh-tokoh keilmuan, alim ulama daripada bangsa ni yang menjaga Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. sama ada memelihara Al-Quran itu sendiri ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang membukukan hadis-hadis, yang mengumpul, mengarang kitab Sunan Sittah sebagai contoh kita ambil. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Sunan Ibn Majah, kan, An-Nasa'i. Orang Parsi. Boleh dikatakan majoritinya adalah daripada Parsi, bukan daripada bangsa Arab. Imam Muslim saja kalau kita tengok sanad dia tu, kan, bangsa Arab. Bangsa Arab. Selain tu boleh katakan daripada sebelah sini, kan, Bukhara. Parsi, termasuk Imam Bukhari, kan, yang menghimpunkan hadis. Dan juga kalau kita tengok yang hebat dalam ilmu nahwu saraf, grammar bahasa Arab, kan, tata cara ilmu nahwu saraf, Sibawayh, dia adalah daripada bangsa. Mana awak Iran ni Hebat. Hebat dahsyat dia bah. Sampai mereka pun gerun kan. Mereka berguru. Tempat saya tunduk lah. Tempat saya Dan tunduk. bila kita sebut bangsa Parsi ni bukan hanya Iran, Afghanistan, Amerika tewas di Afghanistan, kalah, lari. kan. Lari Soviet tinggal Union masuk helikopter. menceroboh Afghanistan. Era pencerobohan Soviet Union hancur, kalah, bahkan runtuh sebuah negara besar yang disebut dengan USSR, Soviet Union, hancur. Hari ini tak ada dah dalam Tak ada. dunia Soviet Union. Dia ada Rusia sebahagian wilayah dia. Ya. Masuk ke Afghanistan akibat kalah perang di Afghanistan. Amerika pula masuk dan kita menyaksikan, kalau tak salah saya, tahun 2022, ya, 2022 ketika mana kita berdepan dengan COVID-19, dunia berdepan dengan pandemik COVID-19, akhirnya Lari. Afghanistan juga, Amerika juga terpaksa melarikan diri, meninggalkan Afghanistan ketika mana Taliban berjaya menguasai ibu negara dia, Kabul. Ini adalah bangsa Parsi. Kalau Iran ni lagi hebat daripada Afghanistan lah. Dari sudut teknologi dia sepatutnya kan. Amerika ni kalau dia menang pun menang dalam filem dia ya, Rainbow. Kan, tunjuk dia hebat lah, dia hebat. Tapi tak ada apa pun. Captain America. Captain America. Superman, itu Spiderman. kita sebut istilah perang saraf dia. perang Orang saraf tunjuk dia. kata dia hero bagi supaya dunia melihat hakikat realiti, memangnya dia kalah. Ambillah sejarah mana pun, termasuk perang di Vietnam pun memang mereka kalah. Alright. Okay, kita sentuh geopolitik sikit, lepas tu sejarah sikit. Lalu kita tengok realiti dan masa depan tentang apa di kawasan Tanah Arab tu. Macam mana pandangan Ustaz tentang Itulah yang saya sebut Israel tadi, Raya dah yang benda ni. saya sebut tadi, maknanya isu ni penting. Dan umat Islam perlu bersatu untuk support, untuk sokong. Kadang kalau kita tak bersatu, dalam keadaan musuh bersatu untuk menghancurkan kita, habis. Kerana kita melihat keutamaan kita, bahkan hari ini pun, kan, kita punya matlamat adalah ke arah pembebasan Palestin. Kan, bagaimana bumi Palestin belum dibebaskan daripada cengkaman orang Yahudi, kan, maka kita perlu berjuang ke arah pembebasan Palestin. Iran memainkan peranan yang sangat penting ke arah pembebasan Al-Quds, pembebasan Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat kita yang pertama. banyak Sebab itu tindakan yang buat. saya melihat apabila, dan musuh-musuh Islam mengetahui, khususnya Amerika, Israel, memang mereka tahu apabila mereka berjaya melemahkan negara-negara Arab, kan, sehingga negara Arab yang berada di sekitar wilayah Israel itu pun tak mampu nak berdepan. Kerana kita melihat daripada sebelah atasnya Lebanon, Syria, Jordan, ini semua negara yang bersempadan dengan Israel. Tapi mereka tak mampu. Di saat Gaza diserang pun, kan, mereka hanya mampu melihat. Hanya mampu melihat. Sedangkan Israel, Iran bantu. Di Lebanon pun apabila adanya Hizbullah dan Jihad Islami yang juga bantu untuk support ataupun membantu saudara mereka di Palestin, khususnya di Gaza, Hamas. Dan sebuah negara lagi yang bersempadan dengan Israel ini adalah di sebelah Afrikanya adalah Mesir. Mesir yang kita masuk melalui pintu